Hey, what's up guys? Bersama lagi aku Alan Cypher X. So video kali ni aku akan main game Bunker Life T-Con. So aku dah kembali kat YouTube. Dan aku nak buat video Roblox. Sebab dulu aku pernah buat video Roblox time aku zaman sekolah lagi. So sekarang aku nak comeback balik. Dan aku hari ni akan main game Bunker Life T-Con. Dan sekarang aku baru start main game ni, tak buat apa-apa lagi. So dekat sini ada tutorial. You can start by collecting boxes around you. Okay. Add new room, add happiness, many bug feeds, thank for all. Okay. So sekarang aku baru mula game ni. Disuruh collect. Okay, jadi kita akan hidup dekat bunker ni. Sekarang kena collect. Aku ada 175 kotak. Yang ni tak boleh collect tak nak lah. Collect dulu. Itu kalau korang nak buat pun boleh je. Kau nak like dekat game ni, lepas tu kau dapat kotak yang emas tu. Tapi aku tak buat lagi sebab aku tengah record dan aku tengah main. So aku kena collect ni. Lepas tu expand bunker. Maksudnya macam mana? Kotak-kotak tadi aku kena buat apa? Oh, aku collect duit. Okay. Jadi yang kotak yang banyak ni aku kena buat apa? Okay, bayar sini. Sini. Apa-apa pun aku akan collect dulu kotak ni. Nak tengok macam mana aku nak pakai kotak-kotak ni semua. Aku dah collect sampai 1000. So tak apa, nanti kita akan tengok. Push. Ada container. Cuba kita collect. Biasa je. Okay, kat sini aku claim 2500 cash dengan 30 supply. Ini apa-apa pun aku kena collect dulu. Ni office room aku. Bayar lampu, bayar meja. Apa ni, pekerja aku ke? Ni ada tong sampah. Ni tempat apa ni? Okey. Lepas tu letak supply table. Kita kena upgrade pakai 20 cash dengan 2 kotak. Betul ke apa yang aku cakap? Tapi tak apa, kita upgrade je. Oh, duit aku dah sikit lah. Yang kotak ready ni apa ni?
Sebelah. Kalau kita nak upgrade, dia akan nampak premium seller kat sini. Wow. Kalau office wall, kita nampak cermin je lah melalui kat luar ni. Ada tempat lain ke? Sini je. So sekarang aku nak buat apa? Bayar ni, expire bunker. Masih kena duit juga. Aku nak collect duit kat mana? Ada ke collect duit? Banyak-banyak game Tikon. Yang kali ni je buat aku pening sikit. So apa-apa pun kita kena tunggu lagi lebih kurang 45 saat untuk dapatkan 5 cash. Jadi bila saya dah dapat 5 cash, saya terus bayarlah. Upgrade ni semua. Saya akan bayar premium seller kat sini dulu. Office wall 400 upgrade. Okay. Fokusnya dia tengah buat kerja. Okay, kita dah boleh collect 5k cash kita. Lepas tu kita upgrade sini dulu. Boleh lah. 500 dekat premium seller. Oh my god. Ni tempat apa? Sale. You can get starter cash exclusive feature by joining the group. Nanti dululah. Okay. Tak. Office wall. Boleh tambah ruang lagi kat sini. Ada water fountain. Okay. Alah, aku lupa nak bayar ni dululah. Boleh ada dapat ruang kat sini. Lagi 8 minit nak dapatkan 15 cash. Guys, aku baru jual kotak-kotak aku yang banyak ni dekat ni. Dia ada seller untuk 1 kali. Dan ni ada group seller. Ini korang kena join group dekat dia punya ni lah, game ni. Lepas tu macam mana? Aku pun tak tahu sangat. You can get started. Kau check je lah group kat situ kalau korang main game ni. Aku just baru jual aku punya kotak beribu-ribu ni dekat sini. Biar aku dapat cash banyak. Aku ada 22k. Okay, aku baru jual lagi. Dan aku dah dapat 27k. Jadi aku dah boleh buat apa yang aku nak. Okay, kita letak water fountain kat sini. Lepas tu kita letak expand bunker. Kita letak lampu, living set, karpet, dekor. Apa ni? Plan lagi, glass wall, living set. Wow, cantiknya. Plan lagi, glass wall, expand bunker lagi. Wow, cantiknya.
Okey, lepas tu kita buat belah sana dulu jap. Kalau korang main ni, kalau lebih daripada 10k ke ikut korang lah. Kalau saya kumpul dulu sampai 10k, lepas tu saya jual biar saya dapat cash banyak. Okey, lepas tu light lampu kat sini, supply table, trash spray, supply table. Lepas tu kita jual kotak-kotak yang kita ada ni, supply kita. Lepas tu kita minta je dekat orang ni, kita jual. Lepas tu okey, dah dapat dah 9k. Tak supply table lagi, biar kita dapat banyak kotak. Supply table ni dia untuk kita punya, biar dapat supply yang atas tu, biar dia makin bertambah banyak lah. Biar kotak tu dapat banyak. Oh, ada bench. Okey, sekarang kita tengah tunggu supply tu makin banyak biar saya boleh jual untuk dapatkan cash. Sekarang saya tak ada cash. Saya ada 125 cash je. Oh, saya dah boleh collect 3k supply kat sini. Jadi saya dah boleh jual. Okey, saya dah dapat 13k. Saya boleh select lah. Nak air ke atau pokok? Wow, saya pilih pokok lah. Kita letak wall kat sini, pintu. Kita tak lampu dulu sebab gelap. Wow, cantiknya. Apa yang tu? Kenapa ada tanda new guests have arrived? Ada tetamu lah guys. Alamak. Saya pun tak tahu pula ada tetamu. Untuk apa dia orang datang ni? Okey lah guys, ini saja untuk hari ini. So nanti kalau ada nak sambungan, nanti saya akan buat video sambungan. So mana yang korang main Roblox tu, korang boleh main Bunker Live T-Coin. Korang boleh main dulu sebelum aku main. Mainlah lama-lama yang korang nak. Dan aku harap korang ada hari yang baik. Dan have fun lah. Berseronok lah main Roblox ni. So yeah, mungkin aku akan buat sambungan. Terima kasih korang mana yang tengok sampai habis video ni. Aku minta korang like video ni dan subscribe mana yang belum subscribe. Dan ya, jumpa korang pada video akan datang. Terima kasih.